filem Almarhum, cara kematian yang berlaku dekat setiap karakter dalam filem ni, dia dah macam filem Final Destination tau, tapi versi Indonesia. Sebab cara mati diorang ni memang ganas tau. Macam-macam cara ada. Dan filem seram Indonesia ni berada dekat top 2 filem yang ditonton dekat Netflix Malaysia, guys. Seram tak seram, kita tengok. Okey, filem Almarhum ni mengisah tentang kematian seorang lelaki iaitu Pak Mulwanto. Lepas dia mati tu, anak-anak dia ni balik, guys. Dan nak dia cerita, Pak Mulwanto ni dia mati pada hari Selasa Kliwon tau. Dan dikatakan orang yang mati pada masa tu, malam tu, dikatakan malam yang ajal, malam yang sial lah. Dan orang ni kena buat upacara untuk tolak sial tu daripada kena dekat family yang hidup ni. Nak dia cerita, anak sulung kepada Pak Mulwanto ni, dia seorang doktor. Dia tak percayalah benda khurafat macam ni. Kita pun tak percaya kan. Dan dia menolak untuk buat upacara tu. So, lepas pada tu, dalam masa 5 hari, setiap seorang daripada ahli keluarga Pak Mulwanto ni, isteri dia, anak-anak dia lain, semua orang kena buru dekat maut. Maksudnya maut ni datang cari dia. Dan diorang ni mati dengan cara yang kejam dan dahsyat lah. Dia macam lebih kurang korang tengok Final Destination tau, cara dia mati tu. Dia macam kemalangan yang berlaku dengan sendiri, yang tak ada orang boleh elak. Macam tu tau. So, macam mana family Pak Mulwanto ni nak elak kematian tu, yang tu korang semua kena tengok sendiri filem ni. Okay, filem Almarhum ni aku rasa baru je release dekat wayang tau, awal bulan ni. Tapi tiba-tiba boom, masuk dekat Netflix je dah. Apa yang aku best dekat filem ni, mungkin tak ada sangat kot. Sebabnya aku rasa bila tengok filem Almarhum ni, dia macam ulang balik cerita-cerita yang sama yang kita dah tengok dekat filem seram Indonesia yang lain, yang hampir sama je. Yang bestnya dari segi visual, dari segi keseraman tu tak ada yang seram sangat. Jump scare tu adalah beberapa scene jump scare yang agak jadi. Part scene hantu pula aku tak boleh nak rasa seram dengan cerita ni. Even dia banyak penampakan pocong, banyak dia cuba wujudkan rasa seram. Dan scene gore dia yang tiba-tiba berlaku kemalangan kan, macam cerita Final Destination tu. Dekat scene tu banyak sangat tau CGI dia yang agak teruk lah. Dia nampak kartun dia tu bersembur darah pun darah CGI. Memang dia menghilangkan terus rasa seram, rasa meremang bila tengok scene CGI yang macam tu tau. Lepas tu dari segi story pun kita macam dah boleh agak lah apa yang berlaku sebenarnya. Tapi okey lah, nice lah. Story dia macam ada twist sikit yang aku tapi dia dah macam dah jangka dah awal tu. Dan dari segi keseluruhan mungkin filem ni bukan filem yang cukup seram untuk aku lah. So rating yang aku boleh bagi untuk filem Almarhum ni 6/10 guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem Almarhum ni? Adakah filem ni betul-betul seram untuk korang? Komen kat bawah ni guys. Okay? Jom.